Aku rasa casing full transparent daripada X1 ni dah cukup cantik dah tau. Tapi kita ada dua lagi casing yang aku dah tunjuk dekat korang. Dekat sini ada dua casing Drop Guard 2S. Apa beza dia? Jom kita tengok sama-sama. Cuba tengok tu. Dia casing style transparent tapi dia ada warna dekat tepi dengan dekat atas ni. So apa beza dia? Yang first ni ada MagSafe je, tapi yang kedua ni dia ada 360 rotatable grip stand. Alright, jom kita try pakai casing yang first ni. Cuba tengok macam ni rupa dia. Memang betul-betul nampak segak weh. Dekat atas ni full hitam dan korang boleh letak MagSafe aksesori dekat tengah ni. Alright, so jom kita try casing yang kedua pula. Macam ni rupa dia. Memang cantik weh. Di bahagian tepi, atas dan bawah. Yang bestnya casing ni korang boleh buka tau. Dia punya besi dekat tengah ni untuk jadikan stand macam ni. Tengok, dia boleh berdiri weh. Lepas tu besi ni kita boleh pusing tau sampai 360 darjah ikut position yang kita suka. Kalau nak layan TikTok, boleh dirikan phone menegak macam ni. Kalau nak buka YouTube pula, just dirikan dia melintang macam ni. Memang mudah. Yang bagusnya casing ni memang tebal tau. Cuba tengok tu. So dia boleh tahan jatuh sampai 20 kaki. Dekat bahagian kamera ni pun casing ni masih atas daripada lens kamera tau. So kalau letak dekat meja pun tak perlu risau tercalar. Casing ni pun masih transparent tau dekat bahagian bawah ni. So masih boleh nampak warna asal iPhone tu. Tapi kalau nak jaga lens kamera dengan lebih selamat, aku actually ada kamera Armor Pro yang terbaru ni. Fuyo, cuba tengok. Warna lens protector ni sama warna dengan iPhone aku tau. Dua-dua warna oren. Nak pasang dia pun senang je tau. Kita just lekat je macam ni. Lepas tu cabut macam tu. Cuba tengok dia punya lens. Memang betul-betul kemas weh. Siap tulis X1 dekat situ. Kamera Armor Pro ni dia punya ketahanan level diamond tau. So memang solid dan tahan calar. So memang selamat lah iPhone korang kalau pakai casing dengan lens protector macam ni. Kalau korang nak dapatkan casing dan lens protector ni, just tekan jepit kuning dekat bawah.